Apa special tempat ni? Kan, ini tempat yang special pada saya adalah dia punya platform. So, gazebo ni, gazebo pula apa nama? Dome tent ni saya buat dekat lereng sedikit tepi, bukan lereng bukit sangat. Dia macam dekat hujung tanah yang dia menurun sikit. Jadi saya buat platform. Jadi platform tu saya panjangkan ke depan, jadi orang boleh jadikan macam orang kata viewpoint lah. Viewpoint. So ni berapa kaki ya? Saya rasa dekat 30 kaki. Berapa kaki 50 berapa meter? Ha. 16. 16 meter kan? So 16 meter lah dua ni. 8 meter. Kat 16 meter panjang dia punya lebar dia. So apa yang boleh nampak kat sini sebenarnya adalah ruang sana, bukit sebelah sana. Bukit sebelah sana panjang sana kan. So ni adalah tempat kalau nak lepak-lepak ke apa, so nanti saya akan sediakan mungkin kemah kat sini. Kalau malam memang best lah, open je. Boleh tengok tengok langit semua kan. Tapi bila siang dia macam saya cakap lah, dia panas. Kalau macam ni dah okey. Macam ni dalam pukul 3, pukul 4 dah okey sebab matahari akan turun sana sebab sana ada pokok tu. So pokok tu dia kita panggil blok cahaya matahari lah. Cuma hari ni kebetulan mendung, dia selesa lah, cuaca sedap kan sini kan. Biasa agak panas. Tapi tengok musim juga lah. Kalau musim hujan sini agak selesa lah. Duduk luar pun best. Okay. Sebenarnya best ni sebenarnya duduk luar kat sini. Dengan angin dia. Okay. So ni tadi saya ada buat sedikit kerja-kerja. Kontraktor saya je pasang aircon. Sekejap lagi kita masuk dalam lah. So ni saya nak review kat luar dulu. Okay. Projek ni saya start pada, kalau tak silap, bulan 4 lepas raya. Saya buat tandas dulu, buat platform ni. So alhamdulillah selepas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 bulan. So 6 bulan basically dah siap. Lepas tu bulan 11-12 saya dirikan platform dirikan dome tent ni, buat wiring semua. So asalnya nampak macam mudah, tapi bila dah start buat, tough sebenarnya. Nasib baik saya ada kawan-kawan kontraktor yang sangat dedicated dan dia sangat expert. So ni dia punya view daripada ni sana bukit. Kalau tengok sana kan, nampak? Sana bukit. So kalau nak lepak-lepak sini sambil rehat-rehat kan, tenangkan fikiran. Okey. So ramai yang tanya saya bila open. Kalau ikutkan sebenarnya nak open awal tahun ni, tapi nampak gayanya boleh open, cuma tak fully open lagi. Sebabnya antaranya adalah because of safety reason. Saya tak siap lagi buat pagar keliling, nampak tu. Sebelah sana tu ada pagar, nampak tiang-tiang pagar tu kan. Saya punya excavator pun kat bawah tu. Itu inilah sepadan bawah sekali. For safety reason saya tak open lagi untuk orang public, orang awam. Cuma saya open pada sesiapa yang kenalan saya, ejen saya semua. Itu pun untuk personal use je, tak open lagi untuk luar. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan buat information lah, makluman untuk sesiapa yang berminat nak stay. Setakat ni ada 2 dome tent, boleh masuk 6 orang dewasa. Tapi kalau nak selesa 4 orang lah. Okay. Bawah ada lagi bilik, 2 bilik juga. So basically ada 4. Ada 4 glamping site lah. Lepas tu saya tengah siapkan tapak kemah. Okay. So kita masuk dalam, jom.